Hai kawan-kawan pemancing semua. Selamat datang kembali ke saluran saya, tempat kita bercakap tentang rahsia-rahsia dunia memancing. Hari ini, saya akan membawa anda menyelami prognosis kualiti memancing yang sangat menarik untuk hari Ahad, 1 Februari 2026 di Malaysia. Bersiaplah kerana hari ini menjanjikan sesuatu yang istimewa dengan bulan purnama dan perubahan cuaca yang boleh membuat ikan menjadi sangat aktif tetapi juga sedikit pemilih. Jangan risau, saya ada semua tip dan trik untuk anda. Prognosis mengikut spesies dan taktik. Untuk 1 Februari ini dengan suhu air yang hangat dan bulan purnama, mari kita fokus pada beberapa bintang utama yang boleh anda buru. Ikan toman giant snakehead. Kawan-kawan, musim puncak ikan toman adalah dari Disember hingga Mac. Jadi hari ini adalah masa yang sangat baik untuk memburu mereka. Cari mereka di kawasan air tawar seperti tasik, sungai perlahan dan kawasan berumput tebal atau berstruktur. Mereka gemar bersembunyi di bawah rimbunan tumbuhan air atau di celah-celah kayu mati menunggu mangsa. Gunakan umpan permukaan seperti katak, tiruan atau soft plastic frog yang boleh meluncur di atas permukaan air. Juga jigging atau spoon lure boleh sangat efektif jika ikan berada di lapisan air yang lebih dalam. Ingat, ikan toman sangat agresif, jadi pastikan anda menggunakan joran yang kuat dan tali yang tahan lasak. Ikan GT Giant Trevally untuk pemancing air masin di pantai barat. Semenanjung Malaysia, ikan GT adalah pilihan terbaik. Februari adalah masa yang baik untuk memancing di pantai barat disebabkan monsun timur laut yang menyebabkan ombak besar di pantai timur. Cari ikan GT di kawasan terumbu karang cetek, struktur kapal karam atau sekitar muara sungai yang mempunyai arus deras. Mereka adalah pejuang yang kuat. Gunakan gewang permukaan seperti popper atau stickbait bersaiz besar untuk mencetuskan serangan letupan di permukaan. Anda juga boleh cuba jigging dengan jig logam berat di kawasan yang lebih dalam berhampiran struktur. Waktu terbaik adalah pada air pasang atau surut, apabila arus membawa makanan kepada mereka. Ikan kerapu dan siakap, groupers and snappers. Ini adalah ikan-ikan yang sentiasa menjadi buruan, terutamanya di kawasan pesisir pantai barat Malaysia. Mereka gemar bersembunyi di kawasan berbatu, terumbu karang dan di sekitar struktur seperti tiang jambatan atau jeti. Gunakan umpan hidup seperti udang atau ikan kecil atau umpan mati yang segar. Untuk kerapu, bottom fishing dengan perambut batu hidup adalah kaedah yang terbukti berkesan. Siakap pula boleh dipancing dengan umpan hidup atau gewang selaman cetek. Mereka aktif sepanjang hari, tetapi biasanya lebih baik pada waktu pagi atau petang. Pastikan tali pancing anda cukup kuat untuk menahan daya tarikan mereka yang tiba-tiba ke dalam struktur. Analisis keadaan. Sekarang, mari kita lihat mengapa hari 1 Februari 2026 ini akan jadi hari yang unik. Cuaca. Ramalan menunjukkan suhu udara sekitar 33 darjah Celsius pada siang hari dan menurun kepada sekitar 22 atau 23 darjah Celsius pada waktu malam. Ini adalah suhu yang tipikal untuk Malaysia. Kelembapan akan sangat tinggi, jadi bersiaplah untuk berpeluh, kawan-kawan. Angin di Kuala Lumpur dijangka tenang sekitar 5 km sejam. Namun, paling penting, Februari adalah bulan dengan hujan lebat di Malaysia dengan purata lebih 20 hari hujan dan curahan hujan sekitar 153.6 mm. Jadi, payung atau jaket hujan ringan adalah suatu kemestian. Perubahan cuaca mendadak dengan hujan boleh mempengaruhi
tekanan atmosfera membuat ikan sedikit ragu-ragu pada mulanya, tetapi selalunya akan menggalakkan mereka makan selepas hujan reda. Suhu air laut di Malaysia pada bulan Februari secara purata adalah sekitar 29 darjah Celsius, berkisar antara 27 hingga 29 darjah Celsius. Ini adalah suhu air yang sangat selesa dan ideal untuk kebanyakan spesies ikan tropika. Air yang hangat biasanya bermakna ikan lebih aktif dalam mencari makanan dan mencerna, menjadikannya peluang yang baik untuk memancing, terutamanya jika tiada perubahan mendadak. Fasa bulan pada 1 Februari 2026, bulan akan berada dalam fasa bulan purnama. Dengan iluminasi hampir 100%, bulan purnama sering dikaitkan dengan pasang surut yang lebih kuat. Ramai pemancing percaya bahawa bulan purnama boleh menjadikan ikan lebih aktif, terutamanya spesies nocturnal, atau sebaliknya membuat mereka lebih berhati-hati kerana cahaya terang. Pada pengalaman saya, pasang surut yang kuat akan menggerakkan makanan, menjadikan ikan lebih aktif mencari makan. Aktiviti ikan secara umum, Februari adalah bulan yang baik untuk memancing di Malaysia, terutamanya di pantai barat yang lebih terlindung dari monsun timur laut. Ikan air tawar seperti toman akan berada di puncak aktiviti. Di air masin, banyak spesies pelagik dan demersal seperti GT, kerapu dan siakap akan aktif. Walaupun cuaca panas dan hujan, ikan masih akan makan, tetapi mungkin pada waktu-waktu tertentu atau di kawasan yang lebih terlindung dari arus deras atau terik matahari. Penilaian kualiti memancing. Saya jangkakan kualiti memancing pada 1 Februari 2026 ini akan berada di tahap baik hingga kapris. Baik kerana suhu air yang ideal dan bulan purnama yang menggalakkan aktiviti ikan. Kapris kerana hujan lebat yang dijangka boleh menyebabkan perubahan tekanan dan aliran air, menjadikan ikan sedikit pemilih. Pantai barat akan menjadi tumpuan utama kerana perlindungan dari monsun. Jadi, kawan-kawan, saya harap prognosis ini membantu anda merancang ekspedisi memancing anda. Jangan lupa untuk berkongsi tangkapan anda dengan saya nanti. Semoga berjaya. Dan Ni Foster, Ni Cheshui. Semoga berjaya. Jangan lupa tekan butang like, subscribe untuk lebih banyak tip memancing dan tinggalkan komen di bawah. Beritahu saya, apakah rancangan memancing anda untuk hujung minggu ini? Pernahkah anda memancing toman pada bulan purnama? Kongsikan pengalaman anda